Weh gang, korang ready tak? Sebab hari ni, aku nak share satu benda yang sumpah akan ubah cara korang study. Selamanya, kita akan bedah siasat Notebook LM, satu AI power dari Google. Percuma pula tu, khas untuk student macam kita. So, kalau korang dah pening dengan nota berterabur, stres deadline dah dekat, ini memang untuk korang. Jom start. Okey. Cuba jujur sikit dengan aku. Meja study korang tu macam mana rupa dia sekarang? Mesti penuh dengan PDF, nota dalam Google Docs, link YouTube sana sini kan? Semuanya bersepah. Last-last nak cari satu benda pun pening kepala. Lepas tu kan, yang paling seram, bila korang buka kalender, tiba-tiba, dudap-dudap, assignment due esok, test minggu depan, presentation lagi. Aduh, semua datang serentak. Stres dia tu, lain macam, babe. Dan part paling best sekali, bila lecturer email bahan rujukan. Buka-buka je, berpuluh-puluh artikel, buku teks beratus muka surat. Korang tengok je, dah rasa nak pengsan. Macam mana nak baca semua ni kan? Okey, relax. Tarik nafas dalam-dalam. Hembus. Jangan panik dulu. Sebab apa? Sebab aku ada jalan penyelesaiannya. Ada satu penyelamat yang boleh tolong settlekan semua masalah korang ni. Memperkenalkan, jeng. Notebook LM. Weh, ini bukan calang-calang AI tau. Ini macam personal assistant AI korang datang terus dari Google. Dibuat khas untuk student macam kita semua. Dan part paling best, ianya percuma. Yang ni korang kena betul-betul dengar. Ini part paling penting. Apa yang buat Notebook LM ni special, ia tak macam AI lain. Dia hanya guna bahan yang korang bagi. Faham tak? Maksudnya, jawapan dia datang 100% dari nota korang, PDF korang, video yang korang upload. So, data korang tu selamat, privacy terjaga, and tak ada siapa guna untuk train AI tu. Memang perfect gila untuk kerja-kerja assignment dan research. So, apa beza dia dengan chatbot biasa yang lain? Macam inilah senang cerita. Chatbot biasa tu, dia cedok info dari seluruh internet. So, kadang-kadang, dia boleh bagi jawapan merapu atau salah. Tapi, Notebook LM ni pula, dia macam tutor peribadi korang. Dia dah hafal semua nota yang korang bagi kat dia. Jadi, setiap jawapan yang dibagi tu confirm tepat. Sebab datang dari sumber korang sendiri. Bukan dari mana-mana tempat lain. Okey, mesti korang dah terfikir, wow, bunyi macam gempak gila, tapi leceh tak nak guna? Kan? Relax. Sumpah senang gila. Jom aku tunjukkan step by step macam mana nak jadi pro guna benda ala ni. Serius, ada 3 step je. Senang gila. Step pertama, kumpul bahan. Korang just campak je semua benda dalam tu. PDF, nota, link website, link video YouTube, apa-apa je lah. Satu notebook ni boleh muat sampai 50 sumber tau. Banyak gila. Okey, step kedua, sembang dengan AI. Lepas dah upload semua, korang tanyalah apa-apa soalan. Contohnya, tolong ringkaskan bab 3 atau apa poin utama dari video ni Macam sembang dengan kawan je. Dan step ketiga, simpan dan guna. Kalau korang nampak ada jawapan AI yang power, just tekan pin. Nanti dia akan simpan jadi nota. Kan senang? Alright, sekarang kita masuk part yang paling korang tunggu-tunggu. Ini bukan setakat tips biasa-biasa, okey? Ini kita panggil hacks viral atau cheat codes untuk korang skor A+ guna Notebook LM ni. Ready? Hack nombor 1, korang boleh tukar PDF tebal tu jadi podcast. Bayangkan, nota 100 muka surat tu, korang just tekan satu butang audio overview and boom, AI tu akan bacakan dan terangkan nota tu untuk korang. Macam tengah dengar podcast. Boleh dengar masa dalam LRT, tengah jogging, masa tengah rehat-rehat. Study tak pernah jadi sekul ni. Hack nombor 2, khas untuk siapa yang malas nak buat soalan latihan sendiri. Angkat lengan. Tak apa. Notebook LM faham. Korang bagi je nota lecture korang kat dia. Lepas tu cakap, tolong buatkan quiz dari nota ni. Terus dia generate soalan. Siap dengan flashcard lagi. Gila cepat. Nak hafal fakta-fakta penting jadi senang gila. Lepas tu, link quiz tu boleh share dengan kawan-kawan. Study group ala-ala digital gitu.
Hack nombor 3. Yang ni untuk geng-geng visual learner. Korang yang suka tengok gambar rajah, peta minda, ini untuk korang. Walaupun tak ada butang mind map direct, korang boleh je suruh AI tu, tolong susun teks ni dalam format peta minda. Nanti dia akan organize info tu dalam bentuk poin-poin yang kemas. Senang gila nak nampak kaitan antara satu idea dengan idea yang lain. Terus faham the big picture. Dan hack nombor 4, korang ada presentation tak lama lagi. Nak nampak gempak depan lecturer? Guna notebook LM ni untuk sediakan peluru. Korang boleh minta dia generate poin-poin utama untuk buat infografik pasal topik ni. Ataupun tuliskan skrip ringkas untuk video explainer. Dia akan bagi semua konten tu tersusun cantik. Lepas tu, korang tinggal copy-paste dalam Canva ke PowerPoint ke? Confirm nampak pro gila. Okey, so kita recap laju-laju. Nak study masa on the go? Guna audio podcast. Nak hafal fakta? Minta dia buat quiz. Nak faham topik yang pening-pening? Suruh dia buat peta minda. Ada presentation nak kena buat? Guna dia untuk siapkan infografik dan video. Senang cerita, semua benda settle. Dengar sini, benda yang kita bincang ni bukan setakat tool biasa je tau. Ini adalah masa depan. Cara kita study, cara kita buat rujukan, cara kita siapkan assignment, semuanya tengah berubah sekarang ni. Dan teknologi macam inilah puncanya. Ingat nombor magic ni, 50. 50. Itulah jumlah sumber yang korang boleh sumbat dalam satu notebook. Satu. Bayangkan, korang boleh cipta satu otak mini yang super power untuk setiap subjek. Sejarah, biologi, ekonomi. Semua ada otak sendiri. Semua info penting, literally, kat hujung jari korang je. So, apa superpower baru korang? Senang je. 1. Korang dah ada tutor AI pribadi yang faham otak korang je. 2. Dia boleh tukar aktiviti membaca yang bosan tu jadi macam dengar podcast, main quiz and macam-macam lagi. Dan yang paling penting, semua ni percuma. Free of charge. RM0. Dan soalan terakhiri untuk korang fikirkan malam ni. Kalau study pun kita dah boleh hack untuk jadi lagi smart, lagi kreatif, bayangkan apa lagi benda lain dalam hidup ni yang kita boleh capai kalau kita guna teknologi dengan cara yang betul. Fikir-fikirkan. So apa tunggu lagi? Pergi try notebook LM sekarang juga. And jangan lupa share perkongsian ini dengan semua kawan-kawan korang. Okey? Selamat mencuba!